Okey, perhatian. Nak mulakan kelas. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan aktiviti seterusnya. Jadi, Ustazah nak buat aktiviti think, pair, share. Okey. Ustazah akan bagi kertas latihan dan kamu perlu jawab, bincang dan jawab secara berpasangan. Okey? Macam Aino boleh masuk dengan Ayah. Boleh tak sekarang? Dua. Okey, Ustazah nak tunjukkan dulu, nak terangkan dulu soalan ni. Okey. Ustazah, kamu boleh rujuk ke teks untuk jawab soalan. Okey, untuk soalan 6 ni kamu buat satu je. Dua ni tak buat satu je. Kemudian soalan nombor 7 ni. Okey, soalan nombor 7. Berikan sebab dan akibat. Berikan sebab dengan huraian, kemudian akibat dan huraian untuk dapatkan 4 markah. Okey? Okey. Kamu boleh mula buat sekarang. Ustazah akan pasang lagu dan lagu ni sebagai timer lah. Kalau habis lagu ni kamu kena berhenti buat. Okey? Okey, kalau tak faham boleh tanya Ustazah. Boleh tengok buku teks untuk dapatkan jawapan. Teks Ustazah dah send dekat WhatsApp, boleh tengok.
Tambah lagi masa. Semua dah kat soalan akhir kan? Yang dah siap ke? Siapa yang dah siap? Dah. Ya. Tapi betul lah ya, kita buat ni tak siram untuk tak siram dalam pembelajaran untuk tuan setakat itu ajar semula dan juga dengan fokus untuk mengajar Okey dah, yang belakang dah? Okey dah. Okey, so kita akan bincang jawapan. Okey, saya akan panggillah siapa boleh jawab soalan 1 hingga 4. Sebutkan je apa jawapannya. Okey Azhar, soalan 1. Soalan 1 B, Okey, 2 B. A, 3 C, 4 C. Okey, betul. Ada yang salah ke? Ada.
Saya. Apa? Okey, Bakis. Apa jawapannya? Jawapan yang pertama, masjid sebagai pusat ibadah saja. Salah. Okey. Yang kedua, masjid pertama yang dibina ialah Masjid Quba. John. Yang ketiga, tidak menjaga kebajikan kaum Islam. Salah. Yang terakhir, Rasulullah sentiasa berbincang untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Betul. Seterusnya soalan nombor 6. Usaha Rasulullah dalam aspek kemasyarakatan. Siapa boleh jawab? Okey. Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Okey, betul. Soalan nombor 7. Siapa boleh jawab? Kawan saya. Zulaika boleh jawab? Okey, soalan dia, Imran suka mengutuk rakan sekelasnya yang berbangsa Cina. Ada sebab dan akibat perbuatan Imran. Sebab Imran ni dia resis. Dia mengutuk kaum lain dan kaum lain UK. Akibatnya dia akan dibenci oleh orang sekeliling dan dapat dosa besar. Okey, betul. Okey, jadi Ustazah harap kamu dapat ingatlah apa yang kita belajar hari ini. Okey, bagaimana Rasulullah menerajui kota Madinah dan menitik beratkan keempat-empat aspek ini. Okey, jadi itu sahaja.